Raja muafakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindangai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Gurindam yang telah saya dendangkan sebentar tadi merupakan karya Raja Ali Haji Fasal ke-12. Gurindam pada rangkap ini menekankan mengenai kepentingan kerjasama antara Raja dan Menteri untuk memastikan negara terpelihara, diikuti dengan kewajipan rakyat untuk setia kepada pemimpin agar segala urusan berjalan dengan lancar. Raja yang menghukum rakyat dengan adil pula akan memperoleh keberkatan dan dihormati. Selain itu, menghargai orang berilmu dan bijaksana menjadi tanda seseorang memiliki budi dan mengetahui nilai sebenar ilmu. Manusia juga diingatkan supaya sentiasa mengingati kematian kerana kesedaran itu mendorong mereka untuk berbuat baik. Akhir sekali, petikan ini menegaskan bahawa hakikat akhirat adalah sesuatu yang jelas bagi hati yang bersih dan beriman. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendalami makna puisi ini. Untuk memastikan negara terpelihara, sentiasa mengingati kematian oleh keberkatan dan dihormati.